Nak jadi penyanyi kena galis kecaman. Yang tu awak dah ada. Aduh. Lah. Awak letak je semua ayat-ayat tersebutnya. Dia kena pandai jadikan kecaman as semangat. Bukan semangat, satu benda yang perlu dia upgrade. Macam tu. Irama berbunyi Do Re Mi. Welcome back to my YouTube channel Aliana Suhaimi. A for ambitious, L for luar biasa, Y for yes girl, tak pernah putus asa, A for artist, N for next level diva, A for Aliana, yeah nama dia. Sing it loud, A-L-Y-A-N-A. Dia bukan biasa-biasa, A-L-Y-A-N-A. Semua pakat dalam satu nama. So guys, untuk konten kali ni kita orang nak buat challenge makan Richeese level 5 sambil baca hate komen dekat Reddit. Beria betul. Well, So macam konten kalau korang ingat lah, kalau korang tengok konten yang saya ada purchase barang tu kan, ada yang video yang saya nak Aliana masuk dalam big stage. So time tu dia dah masuk big stage. Cumanya hari ni adalah video dia hit sekejap dekat thread. Mungkin ada orang yang dah tengok, ada yang tak tengok lagi video dia. So video tu ada dekat thread. tiba-tiba je viral dekat Reddit. So nanti kita baca lah. So hari ni, yang ni kita orang boleh kerja dan beli Richeese. So Richeese ni kita orang ambil. Kita orang ambil yang level 5. Nak cuba. Dia cakap berani cuba. Tapi berani. Tengok tau warna dia papok hitam. Wih, Macam menarik awak punya je. tak masalahnya terlalu. Tak, kenapa menarik awak punya? Macam nak awak punya je. Yang punya ada poster satu. Awak punya apa? Menarik aku punya. Dia nampak sebab menatang ni besar je. Boleh habis ke? Posisi sikit besok. Pagi ni. Dah lah esok saya ada program. Kan? Macam ada tandas. So ini level 5 weh. Korang rasa? Macam mana nak buka ni sebenarnya? Ini rasa apa? Dia macam Bandung tau. Buka juga. Seronok tunjuk orang makan sedap. Buka. Kulit dia je yang disalutnya. Kalau nak buat macam makan ramen tau, yang pedas. Tapi ramen sekarang dah tak sepedas dulu. Macam mana? Pedas sangat ni. Okay, kita nak mulakan dengan hate comment. Korang kalau ingat, kalau pernah tengok lah video ni, tak boleh nak buka sebab nanti dia copyright. Ikutkan dia punya apa tu orang panggil, syarat-syarat lagu yang kena bawa ni dia dah tetapkan. So saya bawa lagu apa ni lupa dah weh. Jangan mudah. Jahat daripada Stacy, Second Song Cak Cekuk daripada Wani Khairi. Lepas tu last sekali ada 3 lagu saya post dekat Thread. Ku Bersuara ni Zakri. Actually saya post dekat IG tau sebenarnya. Tak tahu macam mana dia boleh terlinkkan dekat Thread. Okay, sekarang ni awak baca, awak dah start makan, awak baca, saya react. Yes! Baca kat komen je. Abang kira ni. Pedas sangat kan? Ni level 5 tau. Kita dah pernah try level 3. Level 3 pun dah pedas gila. Kalau jadi kampung lah. Tengok muka pun dah tahu sejenis shot sendiri. Mesti ada member dia kata suara dia sedap. So head komen yang pertama dia cakap, tengok muka pun dah tahu sejenis shot sendiri. Mesti ada member dia kata suara dia sedap.
So, apa komen awak? Muka saya shock sendiri. Kalau orang tengok YouTube pun nampak kita macam shock sendiri. Kita orang masih yang shock sendiri. Kalau tak shock sendiri, siapa nak shock kat kita? Aduh. Pedah. Tak tahan. So, orang macam head comment juga. Kot lah kalau nampak ada orang yang komen baik, positif, ada orang yang komen negatif, tapi majoritinya memang negatif lah. Tahu tapi korang kat trade ni memang banyak gila hate komen. Kalau orang yang baru je nak mula dalam social media, kalau korang tak tahan, tak payahlah post apa-apa dekat trade. Terlalu banyak hate komen, tak tahulah. Mungkin agenda Israel untuk... saya suka yang komen ni. Okey je suara dia. Maybe kawan dia yang cemburu dengan suara dia. Biarlah dia. Mana yang orang backup. A few moments later. Kenapa shock sendiri? You can survive tengok K-pop idol. Kalau macam ni pun kata shock sendiri. Face expression penting juga instead of just singing with a flat face. Betul? Kau dah nyanyi lagu yang orang cakap memang nak kena psycho dalam lagu tu. Lepas tu kau buat muka ayu. Tak ada siapa nak tengok. Kau cakap tak menghayati pula, dah menghayati pula tak suka. Maksudnya kalau dia cakap awak cakap sendiri, pelakonan tu menjadi. Actually, ikutkan video recording tu, saya nak buat macam biasa je. Ain suruh. Dia cakap Sedih sangat kau ni. Dia cakap tak in character lah. Lagu kalau lagu dah, orang kata apa, kalau lagu sedih, muka sedih lah. Kalau lagu macam psycho lah macam tu. Happy lah. Apa kan kita jadi content challenge je lah. Pedas sangat bro. Apa, saya tetap nak teruskan. Dia bermula daripada satu komen daripada apa ni, Azrul Zaidi. Siapa tu? Yang Raja Lawak tu, Azrul Raja Lawak. Dia yang komen. Mungkin disebabkan dia komen kot yang ramai orang lain boleh komen. Notice lah, Dia notice, terus ramai gila yang notice. Dekat sini ada 662 like, 228 komen, 49 kali repost, 428 share. Azrul tu dia komen, dia bagi experience je. Dia cakap dulu dia pun masuk singing, buat singing contest. Lepas tu dia cakap cuba cari lagu yang sesuai dengan tune ni. Actually dah cari, tapi disebabkan memang dia tu dah tetapkan lagu apa, genre apa. Faham tak? Faham? Apa yang jahat, banyak hate comment, hard to say, tak sedap. Lepas tu dia cakap macam ni, daripada Farhan Ma'ruf nak jadi penyanyi, tak payah beria dek. Selalu yang beria ni yang tak jadi apa. Awak rasa macam ni komen tu, nak jadi penyanyi tak boleh beria. Kalau tak beria macam kau lah duduk kat rumah. Dia bukan beria tau. Itu orang panggil effort kita untuk dapatkan sesuatu. Contoh, kau usaha lebih, dapat lebih. Hari tu pun actually usaha tu tak lebih sangat. Mungkin sebab kita dapat. Kita tahu kita praktis tak kat mana. Orang nak jadi penyanyi, kalau boleh jangan makan pedas. Yes! Tapi pedas dekat batang. Lepas tu daripada herbal cookies, ikut saya sebut dia, suara sedap je.
Siapa yang kata tak sedap tu? Suara dia sedap, cuma lagu ni tak sesuai dengan suara dia. Maybe dia boleh cover lagu zaman-zaman Ella, Datuk Siti. Kan memang suara Siti kan. Terlalu pedas. Minum air? Jangan minum air. Ada komen daripada Miss Wan Hamidi. Apa yang susah sangat? Settinglah hadap kamera. Aku pula yang rimas tengok mata dia. Alhamdulillah. Mata saya problem ke guys? Tak tahu nak react macam mana. Tak, kan saya cakap. Yang penting komen tu tak pedas sepedas ayam ni lah. Banyak. Komen lah, aku kalau nak komen. Ada yang daripada Syafiq Adnan. Nak jadi penyanyi, kena galis kecaman. Yang tu awak dah ada. Sedap je suara awak dek, cuma kena pandai pilih lagu kot. Good luck. Tak, bukan ke sini, saya baca je head komen awak ni je. Nanti dia edit, awak letak je semua ayat-ayat tersebutnya. Buka nanti copyright. So ini video yang dicakap apa? Setting kamera, apa ni, setting mata menghadap kamera lah, setting menghadap kamera. Sebab semua orang ada kriteria kreatif ataupun idea masing-masing. Cara dia orang nak, orang panggil berkarya. Ada orang daripada tepi, saya tepi. Kau nampak tak semua orang, tak semua video MV semua menghadap muka. Ada kadang-kadang menghadap belakang, ada menghadap tepi, ada yang tengah duduk. Itulah yang apa yang cuba disampaikan dalam video ni. Actually dah lama saya nak buat video ni. Tapi tak ada berkesempatan. Ada yang komen. Ada yang komen cakap memanglah bang, dia komen setting ada apa ni, side kiri. Kalau depan nanti besar pula kamera, beguk nampak keluar. Aku dah tahu kat ni. Takut pijak orang pijak. Tak, sayang kanan. Level 5 weh. Pom cirit. Untuk korang yang tak kuat pedas jangan ambil kot. Tapi apa yang saya suka dari cheese ni adalah dia punya mashed potato. Mashed potato dia sedap. Betul? Sangat juicy. Hari tu kan, ni saya dah delete dah komen tu. Dia berlawan dengan Ain. Komen. Nama dia agak subtitle sikit. Apa dia cakap? Tak boleh. Agak tuit. Dia komen. Dia judge. Dia judge kata muka macam Zul Sahab. Suara tu tidak langsung. Semoga tak menang terus. Cakap situ. Dia doa tak baik lah. Soalan Ain hantar hadis. Hadis apa? Mak hantar?
Kalau tak boleh nak bercakap benda baik, senyap. Dia senyap. Oh, dia lawan balik. Dia kata, kita ni bukan menghina pun, just bagi opinion je. Ada menghina tau. Cakap muka macam tu, face shaming, body shaming semua, voice shaming. Dia cakap tak hina. Pada gaduh kan, jangan gaduh kan. Dia boleh cakap kat sini, cuba hantar hadis ni dekat Masih Dayu. Boleh betul. Tapi memang orang majority haters memang dia orang postkan hati dia orang je. Tapi bila dia bergaduh itu adalah kepuasan dia orang. Dia orang seronok bila dia orang di-notice sebenarnya. Yes! Inilah kesijinan dekat trip. Banyak gila weh komen. Saya akan letak dekat sini. Tak gimana weh? Tak tahan ni? Tak tahan weh? Ayat tu ke? Oh, nampak macam Ais render. Nampak macam challenge makan ricis. Sambil baca head comment ni dah terlalu panas dah. Dah lah sambil tutup kipas ni. Nak peluh-peluh. Alamak. Ada komen daripada Amy Jamalul Lail. Benda tu nama lagu Stacy. Akak nyanyi bunyi S tu teringat brother ni. Akak ada hidden talent but keep hidden. Kadang-kadang funny tau orang-orang dekat sini. Lepas ada juga daripada Azlan 0714. Okay sis, okay je. Cuma ada masalah sebutan tak sharp. Hujung tu macam kena jaga sikit. Kalau nak cakap pun macam mana dia pun tak tahu nak cakap macam mana. Sebutan tu lah elokkan sikit. Yang lain okay, just nice. Tapi tu slang kan. Aku sudah seribu cinta. Kalau ikutkan itu adalah slang. Ada gaya orang yang nyanyi. Dia macam mana cakap, kalau yang tak faham vokal, yang tak faham music arrangement, mungkin dia akan macam-macam lah judge. Tapi kita tak boleh nak puaskan hati orang sebenarnya. Ada orang minat genre pop, ada orang minat genre rock. Tapi dalam satu lagu kita boleh je ubah-ubah genre tu sebenarnya. Ada slang, ada yang macam ni. Pernah tengok ini baru-baru ni viral Azifa. Dia baca komen dekat TikTok. Lepas tu ada orang cakap cuba nyanyi tu jelas sikit. Contoh saya bagi lagu lagu apa? Lagu apa nak bagi contoh? Yang slang-slang. Tahu apa lah. Contoh kan, slang English sebutan I found the love for me kan. Takkan nak nyanyi I found the love for me. Macam tu ke? Faham tak maksud saya? Faham. Kita adalah slang lah. I found the love for me, darling just time flying. Aduh. Banyak gila komen. Tak apa-apa sedap lah adik, sorry. Bengak. Kak macam miming je kak. Miming. Ikut kan memang miming pun. Kalau kau tengok orang yang buat MV semua miming. Cuma miming tu tak apa, nasib tak baik je sebab terlari sikit mulut. Adik jangan over, nanti orang meluat. Maaf lah kalau saya ni buat orang meluat. Kalau meluat tak tengok. Pada awak, apa yang awak nak sampaikan untuk orang-orang lain yang nak kalau dapat kecaman macam ni? Merah weh, sumpah merah gila. Pedah gila. Tak kuat pedas yang ambil, yang kuat pedas boleh tumbang oh. Sama juga. Yang kuat yang tak kuat pedas jangan ambil. Sama juga dekat trade. Yang tak tahan dengan kecaman, jangan main lah trade. Yes!
Kalau korang jenis yang boleh hadap kecaman, korang boleh suka ambil iktibar daripada apa yang orang tegur. Korang tak ambil serius. Tapi ikutkan majority artis dia tak baca pun komen kan. Sebab dia nak jaga mental dia. Dia sebenarnya macam tu lah. Dia pelajaran je. Kalau tak jadi macam tu, jadi macam ni. Apa ya? Macam mana awak ni splendor? Tapi banyak dah yang nak habis lah. Saya memang nak habis dengan tulang. Tak, sebenarnya bukan tinggal tulang, tinggal isi dia. Bukan isi apa? Kulit Kulit dia pada gila. Dia salut dengan tahu lah cili datang daripada dengan neraka kan maknya. Alamak. Tanam. Bapuk bedah. Ya. Okey lah. So, kesimpulan yang saya dapat buat daripada side saya. Okay, ini side daripada untuk orang yang cuba masuk dalam industri. So, sebelum awak masuk dalam industri, tak kisahlah nak buat apa pun, macam content creator, nak jadi influencer, nak jadi penyanyi, apa-apa yang melibatkan industri hiburan, satu awak kena bersedia adalah mental. Kedua, nak masuk dalam ni memang awak kena berani. Berani untuk apa? Satu, terima kecaman. Kadang-kadang kita dah buat benda tu, kita buat baik. Tapi contohlah, andai kata kalau dia bernyanyi, contoh saya buat video, saya berzikir. Apa orang akan cakap? Orang akan cakap kita riak. So, the main is awak kena percaya goals awak, tujuan awak, niat awak. As long dia di garis yang betul, teruskan je. And then kena terapkan dalam kita punya mindset. Netizen ni ada sesetengah dia untuk membina, ada sesetengah dia cuba untuk menjatuhkan. Yes! So, untuk orang yang masuk ke dalam industri ni, dia kena pandai jadikan kecaman as a semangat. Bukan semangat, satu benda yang perlu dia upgrade. Macam tu. Contoh, oh macam ni, cuba kita fikir macam mana nak bagi orang nampak yang video tu tak terlampau orang cakap mengancam sangat dan menyakitkan hati sangat. Macam tu. Mungkin ada betul juga pandai tepi, serius pandang macam tu. So kita orang memang kalau tengok tu actually dia membosankan video tu sebab dia memang plain dia macam tu. Plain dengan mata Aliana macam tu. Tapi the main is, kakak saya pun dah pernah tegur kata mana tu cubalah elok sikit. The main is apa yang dalam video tu nak tunjuk ni je. Dia mencari bakat. Saya suruh dia buat macam tu supaya dia mengeluarkan bakat. Sebab Aliana ni dia satu orang dia boleh banyak emosi dalam satu masa. Contoh, seminit dia boleh jadi orang yang paling garang, seminit dia boleh jadi orang yang macam ni, seminit dia boleh jadi macam ni. So saya nak try betul keperangan dia macam tu. Kelebihan dia macam tu. So saya try. So dia memang berjaya. So maksudnya apa yang saya suruh dia buat tu menjadilah, sebab orang tengok mata dia pun dah menyampah. Maksudnya apa yang dia cuba sampaikan, sebab lagu tu pasal jahat. Macam dia ni dia dah give up macam ni mana kena lah, macam orang cakap dari mana aku tengok kau, aku tak nak tengok kau macam tu. Itu maksudnya berjaya lah untuk orang tengok Aliana ni. Dia punya tujuan video tu adalah untuk nampak Aliana ni macam dah orang cakap dah menyampah. Video tu macam menyampah dah macam tu. So nampak lah reaction dia menyebabkan orang pun menyampah tengok dia. Okay, tu dari side orang panggil orang yang cuba untuk masuk dalam industri hiburan. Macam tu. So memang nak kena sediakan mental. So kena pandai jaga mindset. Sebab artis ni, kebanyakan, bukan artis lah, semua yang dalam industri hiburan ni, kalau dia, walaupun dia kali sekecaman tak bermaksud mental dia okey. So untuk jadi orang cakap masuk dalam industri hiburan ni, satu, kita kena pandai jaga mental kita. Dengan macam mana? Tak perlulah. Contoh, kita tahu ni kita tengah viral dekat trade dengan benda-benda yang negatif. So tak payahlah kita explore. Kan lagi kita akan jadi down. So
kita macam dengar macam tu je. Jangan ambil cakna sangat, jangan nak explore lebih sangat. Mungkin contohlah kita terdengar yang ni, kita ubahlah yang tu. Tak payah nak, aku nak tengok ni siapa siapa. Tengok lagi hujung sampai kita rasa down. So kena jaga mental. So seeloknya jangan terlalu nak baca sangat komen lah. So kita buat selagi benda tu betul, kita teruskan je. Kalau benda salah, minta maaf kan macam tu. Okay, so dari saya pula, dari side contoh untuk orang yang netizen, Nurtizen ni kan. Nurtizen ni macam mana cakap, memang hak kita sebagai pengguna nak memberi komen, nak memberi nasihat, nak marah, nak sedih kat dalam sosial media, itu tak ada masalah. Cumanya cuba dalam waktu dan ketika itu, sebelum kita menekan kita punya keyboard tu, kita fikir kita di tempat orang tu. Fikir satu tu je. Kedua, anda katalah memang hati dah batu sangat, tak boleh fikir macam tu, cuba fikir kalau benda tu kena dekat kau. Sebab biasanya kalau orang yang hati batu ni, dia fikir diri dia sendiri. So cuba fikir kalau benda tu jadi dekat kau. Macam tu. Dan satu lagi, kita tak sedar kadang-kadang, walaupun kita rasa aku nak main-main dia ni, budak-budak baru nak komen macam ni, nak komen macam ni, aku saja je. Kita dah artis, tak tu tak tahu orang kan, cakap orang tu bunuh diri, orang tu berdosa jangan, tau. kita jangan fikir macam cakap perkataan tu je apa sangat, takkan nak siapa bunuh diri lembek macam tu. Kadang-kadang kita tak tahu, setiap orang dia ada fasa-fasa dia tersendiri. Kita tak tahu masa nampak muka dia gelak-gelak, kita tak tahu fasa yang dia tengah hadap time tu fasa yang macam mana. So tak salah untuk kita nak komen, tak salah untuk kita nak judge, tak salah untuk kita nak orang cakap expose diri kita dekat ni. Expose diri tu tak kisah. Yang saya macam nak concern dekat sini adalah judge orang. Dia ada beza. Ada contoh, ada komen cakap sedap, tapi macam ni, suara awak macam ni, sesuai macam ni. Itu komen. Yang tak jadi komen tu, muka dia ni terus nak samakan dengan someone macam ni. Dia macam dia ada beza sebenarnya. Kalau orang tengok betul teliti, dia ada beza. Sama ada orang tu cuba untuk komen, untuk tegur kesalahan, dengan orang yang mencari kesalahan orang untuk dijadikan bahan untuk jatuhkan orang tu. Bagi saya semangat juga sebenarnya. Dia cakap kita macam ni, muka macam shoot Saha. At least ada orang yang muka macam kita. Daripada muka macam dia, tak ada orang siapa nak tengok. Dia nak, maksudnya contoh lah, muka macam shoot Saha, maksudnya dia compare. Macam ni, macam ni, macam ni. Maksudnya dia tengok Taraf fighter, dia macam artis. artis lah. Maksud contoh, kalau awak ni satu lagi bagusnya orang, kalau awak kena kecam pun masa orang ambil tahu pasal awak. Wow. Kalau orang ini untuk orang yang masuk industri lah, cara untuk tengok dia sendiri. Orang cakap pasal kita, orang nak ambil tahu pasal kita. Sebenarnya orang yang nak ambil pasal tahu. Macam ni, saya suka sangat netizen yang jahat-jahat ni. Sebab sebenarnya dia antara netizen jahat dengan baik ni, diorang yang jahat ni lagi suka ambil tahu hal kita. Kek kita, dating kita, itu kita, semua dia tahu dulu. Berbanding dengan netizen yang semangat, go. Tapi dia tak tahu yang ni dating ke, tengah clash ke kenapa, dia tak tahu. Sebab dia tak ambil tahu. Bagus juga netizen yang jahat ni. Itu story lagi semua. Sebenarnya kalau dia berikan mental yang kuat, saya suka banyak haters. Sebab kadang-kadang haters membuatkan kita cakap, ada juga orang ambil tahu kau ni kan memang tak reti nak make up ke. Ada juga orang tengok aku. Macam tu lah. Dia pergi mana-mana. Macam mana tahu dia pergi mana-mana? Macam mana dia tahu saya pergi mana-mana? Maksudnya dia tengok saya lah kan. Macam tu. So conclusion dia, dua-dua both side kena ambil inisiatif yang bagus lah. Kalau kita dikecam, janganlah kita orang bagi membalas balik. Dekat Malaysia antara apa tu orang kata, paling teruk cyberbullying sebenarnya. Yes! Tapi apa alternatif yang kita patut cuba buat untuk mengurang? Wujudkan subjek civic Bukan. dan kewarganegaraan. Wujudkan BPHP. Apa tu? BPHP kan apa benda tak? Yang dekat Korea tengah buat cerita sekarang. Biasa dekat Netflix. ADHD ke BPHP tak ingat lah. Tapi dia macam kira macam kita kat Malaysia Jovana kan. Tapi dekat Korea tu dia budak-budak bermasalah dia hantar kat situ macam tu. Untuk membetulkan akhlak balik. So guys, kita orang pun
Saya nak habis dah makan ni. Tak pedas ni, kalau makan lagi ni memang menggeletar lagi ni. Masa pun dah sampai ke penghujung ni. So itulah conclusion kami. Dan tak kisah pun kita orang sebenarnya seronok lah ada orang notice. Sebab dekat YouTube pun tak ada orang notice, tapi dia notice dekat tempat lain. Korang yang mana minat kita orang punya konten, korang boleh tekan like. Dan mohon sangat untuk korang jangan lupa tekan subscribe. Subscribe lebih cuma je. Korang tekan, kita orang tak tahu pun yang korang subscribe kita orang. Macam contoh IG, Instagram, TikTok semua tu, kalau korang follow, kita orang nampak. Tapi dekat subscribe ni korang tekan, kita orang tak tahu pun siapa yang subscribe. So kepada haters, kalau korang rasa nak subscribe, nak tengok lagi kebangunan. Kejatuhan, pembangunan, naik turun kita orang, korang tekan je subscribe. Okay? So, Kalau korang nak konten motivasi pun komen lah. komen je, tak ada masalah. Tekan komen titik ke, hadir ke, assalamualaikum ke. Komen Dia lah. ada. Lepas masa awal-awal tengok, buka je komen. Hadir. Hadir sahabat. Assalamualaikum sahabat organik. Tak ada masalah, boleh. Nanti kita orang akan reply, kita orang akan respon. Jangan risau, kita orang tak sombong pun. Nampak je muka macam sombong. Tak sombong. Kau tanya kawan-kawan dekat tempat kerja tu semua. Betapa tak sombongnya. Orang yang tak kenal takkan tahu kami siapa. Sebab perangai kami hanya dibenarkan untuk orang yang kami mengenali sahaja. Cik. So apa-apa pun, subscribe, like, komen, tekan Tekan jangan lupa tekan. Tekan loceng, tekan button subscribe, button like, komen, Berapa kali suruh hadir. dah ni, nampak tak? Kena buat. Lagi Tak. korang tak buat lagi tu. Jangan lupa tekan subscribe. Kita orang pun nampak macam siapa menang ni? Satu challenge. Awak menang. Saya habis. Tapi saya menggeletar. Saya steady je. Steady apa air batu sepinggan. Yang penting sedap the cheese. Boleh lah lepas ni nak main challenge. Siapa nak buat apa ni? Korang kalau nak buat konten challenge pedas, tak payah lah kot beli samyang ke apa benda ke. Buat the cheese pada gila. Korang kena try yang ni. Ini saya kalah. Kalau samyang saya menang dah. Sekejap je habis. Samyang dah tak beda macam dulu. Ini sekali kalau korang rasa senyap. Dia punya mashed potato. Mashed potato dia sedap gila Sumpah sedap Tak, gila. tadi dah Assalamualaikum masalahnya. Oh ya. Okay, bye. Okay, bye.